Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau tuan-tuan datang dekat Lata Sedim, jangan lupa dekat sini ada tempat santai, homestay, rumah penginapan. Siapa yang sewa rumah penginapan dekat sini, dekat homestay Lorong Seroja. Tuan-tuan boleh cari Lorong Seroja dekat Lata Sedim. Dia punya homestay cukup menarik. Ada kolam disediakan, budak-budak suka. Tak dalam, sesuai sangat untuk anak-anak mandi. Tengok budak-budak duk main tu, kecil lah. Sewa homestay sini dapat kolam. Homestay tak mahal. Yang mahal adalah 350 belakang tu. Yang depan ni 200. 180. Tu yang kami duduk tu. 160 je. Sedap. Rumah kayu, rumah ala-ala kampung. Ni disediakan dangau, tempat lepak lagi. Aduh. Boleh bakar ayam. Tu homestay dia. Harga berpatutan. Ada padang lagi. Boleh santai, boleh main bola petang-petang. Tu duduk tengah buat lagi tu. Siapa yang datang Lata Sedim, ada pagar depan tu. Keselamatan. Ada orang jaga lagi. Tu cantik rumah tu, tengok. Siapa yang datang Lata Sedim, nak rehat-rehat, nak santai ala-ala kampung, boleh datang sini. Seroja Indah Resort. Tuan-tuan tanya lah, orang kampung ni dia duduk dalam sikit, tapi seronok. Ala-ala kampung. Tanya orang kampung kat mana Seroja Resort. Kalau nak lembut halo dia, boleh DM Amin. Amin boleh recommend tempat ni cukup menarik. Main bercuti bersama keluarga. Tu homestay yang kami duduk tu. Tak mahal, 180. Ke-12 tengah hari masuk dah. Minta maaf, ke-2. Ke-2 masuk. Ni ke-12 nak keluar lah. 180 boleh lah. Dapat kolam. Anak-anak syok kolam ni lah. Orang tua-tua syok rehat, lepak, makan ayam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini suasana malam di resort Seroja Indah di Lata Sedim. InsyaAllah tengok mereka ada sediakan kolam untuk anak-anak bermain. Itu ruang kanak-kanak. Sini ruang dewasa. Anak-anak boleh mandi di sana, cetek. Ini pemandangan suasana malam. Homestay yang disediakan di sini. Cantik bang. Ada lebih kurang 8-9 homestay semuanya. Mari kita tengok dari jarak dekat. Kita tengok. Dia orang tengah bakar ayam malam-malam ni. Sedap suasana sini bang, sejuk, nyaman. Ni kita tengah bakar ayam malam-malam. Ni homestay dia bang, cantik. Mari kita tengok belah dalam dia. Masya Allah. Cantik bang. Mari kita masuk dalam tengok. Allah. Suasana kampung. Kayu. Oh, tempat solat. Cantik. Ada TV lagi. Macam ni punya bilik. Harga 180. Masya Allah. Ada peti ais, tempat masak. Ni toilet. Tempat tidur. InsyaAllah siapa berhajat datang ke resort Seroja Indah di Lata Sedim. Tempat rehat. Seroja Indah Resort. Di kolam. Budak-budak minat lah mandi kolam malam-malam. Mana? Ni.